Bila sebut tentang hijrah Nabi ni cukup satu hijrah yang panjang. Hijrah yang kita katakan adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebagai seorang Muslim, kita nak ambil inspirasi hijrah tu pada awalnya yang mana kita boleh bawakan dalam kehidupan kita. Nak cerita hijrah sekarang tak sama macam dulu. Apa maksud tak sama tu? Okay, Nabi ni bahasa mudah, Nabi orang mana? Asal kampung dia. Orang mana? Mekah. Nabi asal kampung Mekah. Nabi sayang Mekah, Nabi suka Mekah. Nabi duduk Mekah, orang semua sayang kat Nabi. Dapat wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Start daripada tu. Ya, kita cerita sikit. Start daripada tu. Ma Iqra', ma ayat, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Bangun bagi peringatan, cerita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Cerita dekat family you ni, adik-beradik ni yang kata namanya tak ada Tuhan lain selain Allah. Start daripada tu lah.